Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah sebab tahun ni dia bagi lagi kita peluang dan nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi hari ini saya nak ceritakan sedikit je tentang keberkatan bersahur. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang mana membawa maksud, bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang saya terangkan tadi nampak simple dan ringkas, tapi maknanya sangat besar. Sahur ni bukan sekadar kita makan dan minum sebelum subuh sebab takut lapar pada siang hari. Ia adalah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahur ni juga adalah satu ibadah yang mana membezakan puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu, iaitu ahli kitab. Jadi bila mana Nabi sebut ada keberkatan pada sahur ni, maksudnya ada kebaikan yang kita akan dapat yang akan bertambah-tambah. Sahur ni bagi kita energi untuk hadap satu hari berpuasa. Kita nak pergi kelas, nak pergi belajar, nak pergi buat ibadah, semua perlukan energi, tenaga. Jadi dengan sahur tadi, badan kita akan lebih ready, lebih bersedia untuk hadap satu hari. Seterusnya yang lagi menarik, keberkatan bersahur ni bukan bergantung pada banyak mana kita makan. Rasulullah SAW juga bersabda, bersahurlah kamu walaupun dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya kat sini, walaupun ringkas, walaupun cuma seteguk air, walaupun sebiji kurma je kita makan waktu sahur tadi, jangan tinggal sahur kalau boleh. Yang penting kita ikut sunnah dan ambil keberkatan waktu sahur tersebut. Jadi selain makanan, waktu sahur itu juga sendiri pun sangat special. Ia berlaku pada waktu 1/3 malam terakhir, yang mana waktu-waktu ni orang lain masih tidur, waktunya tenang, penuh rahmat, sunyi. Jadi kita bangun kerana iman. Kita boleh ambil peluang untuk berdoa, mengaji, solat sunat, beristighfar dan apa sahaja kepada Allah. Sahur juga ajar kita lebih berdisiplin dan ikhlas. Jadi sahur ni tak ada siapa paksa kita bangun, tak ada siapa nampak kita makan atau berdoa, tapi kita buat kerana Allah. Jadi kat situlah latihan takwa yang sebenar yang kita dapat. Jadi jangan sesekali kita pandang ringan sahur ni. Walaupun nampak kecil, nilainya besar di sisi Allah. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, tapi benar-benar mengubah hati dan diri kita menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.